Bab tentang perempuan mengerjakan haji tanpa mahram. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seseorang perempuan Islam bermusafir sejauh perjalanan satu malam melainkan ada bersamanya seorang lelaki yang haram berkahwin dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bermusafir mengambil masa sehari semalam. Lalu perawi menyebutkan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perawi menyebutkan sama dengan makna hadis yang sebelum ini, cuma dia menyebutkan bari dan jauh perjalanan satu bari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bermusafir dalam perjalanan lebih daripada 3 hari melainkan ada bersamanya ayah atau saudaranya atau suaminya atau anak lelakinya atau orang yang haram berkahwin dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, tidak boleh dengan makna la nafi, tidak boleh. Satu lagi la, yakni la tu la nahi. La nahi bermakna jangan seseorang perempuan itu bermusafir dalam perjalanan 3 hari yang mengambil masa 3 hari melainkan ada bersamanya lelaki yang haram berkahwin dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar menggendongkan hamba perempuannya yang dikenali dengan Safiyah. Dia bermusafir bersama Ibnu Umar untuk pergi ke Mekah. Tentang perempuan yang buat kerja haji tanpa mahram, boleh ke tidak? Bagi Imam Abu Dawud, dia buat tajuk-tajuk gini kan, ialah dia nak cerita dalil bagi masing-masing golongan ulama yang berbeza pendapat dalam masalah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kebanyakannya kata tak boleh berdasarkan zahir hadis-hadis. Buat kerja haji tanpa mahram. Tengah ulama dia hadkan hak ni dengan perjalanan untuk haji. Hak tidak haji tak termasuk. Ada juga yang mengatakan haji itu ibadat rukun Islam. Hak tu pun tak boleh tanpa mahram. Hak lain lagi tak boleh. Ada macam-macam pendapat ditubik daripada sini. Imam Abu Dawud dengan buat tajuk ni dan dia tidak buat putusan. Dia hanya kaya perempuan mengerjakan haji tanpa mahram. Apa hukumnya? Dia tidak cerita. Sebab apa? Sebab memang ada khilaf. Dan hak kata tak boleh tu sejauh mana? Situ pun ada khilaf berdasarkan zahir hadis ni. Ada yang kata sehari, ada yang kata sehari semalam, ada yang kata 2 hari, ada yang kata 3 hari, ada yang menyebutkan sampai 1 bari. 1 bari tu 12 batu. 1 bari. Ada yang menyebutkan sampai 1 bari jarak perjalanan. Kalau sejauh tu tak boleh lah tanpa mahram. Bari itu 4 farsah. 1 bari 4 farsah. 1 farsah 3 batu. 3 batu. Dia bermakna 1 bari 12 batu. 12 batu. Mengikut kira-kira sekarang ni orang anggarkan 22 kilometer jauhnya 1 bari. Atas dasar riwayat-riwayat yang berbeza itulah, maka berbeza-beza pendapat ulama. Orang yang kata tak boleh tanpa mahram sejauh perjalanan 1 malam, dia pegang dengan hadis yang pertama, 1 malam. Ada lagi sehari semalam, ada macam-macam lagi. Hak tidak sebut sini pun ada kitab-kitab yang lain, 2 malam ke apa ada. Dia pegang dengan zahir itulah. Tak cara dia tak kira, dia pejam mata dia. Keadaan lagu mana tak cara, tak boleh, memang tak boleh. Lepas tu bukan perjalanan untuk buat kerja haji saja, perjalanan lain pun tak boleh juga. Dia pakai umum, pegang zahir. Tetapi benda ni masih khilaf. Kepada yang kata sebenarnya tidak ada di ketentuan sehari semalam apa ni, tidak tetap hal ini. Oleh kerana dalam hadis dia tidak tetap ittirab ataupun muttaribah, maka kita tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah. Itu satu kaedah yang dipakai oleh segolongan ulama. Tak boleh pakai lah. Hak sebenarnya Nabi SAW nak yang kepada dia, iaitu dia nak jaga keselamatan perempuan. Nak suruh orang lelaki ni ambil berat tentang perempuan. Dan sebut berbeza-beza tu bergantung kepada keadaan. Mungkin pada masa-masa tertentu keadaannya terlalu tidak aman, sejauh semalam perjalanan pun tak boleh nak elok. Atau begitulah seterusnya, kalau tahan sikit tapi tak aman juga, lebih jauh sikit boleh pergi, gitulah. Nak ceritanya perempuan ini adalah satu jenis manusia yang kena jaga. Orang lelaki yang berkuasa kena jaga perempuan itu terancam
tergugat kedudukan dia. Bahaya dalam keadaan tertentu. Jadi hadis ni tak boleh kita pakai secara umum gitu dalam semua keadaan sejauh ni. Sebab kalau kita kata begitu akan bercanggah. Nak tak nak, kalau nak pakai juga kita kena kata itu maksud. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pada masa-masa tertentu, dia berbeza-beza lah keadaan. Dan hal ni tidak khusus dengan zaman Nabi SAW saja. Zaman lain pun begitu juga. Dia hanya bergantung kepada keadaan aman. Bagi orang yang mengatakan tak boleh juga, tak sah lah. Tak sah. Tak ada syarat kemampuan yang disyaratkan untuk buat kerja haji itu baru wajib atas orang ni apabila dia ada kemampuan untuk pergi. Termasuklah dalam kemampuan untuk pergi itu ada mahram. Kalau tak ada mahram, tidak wajib ke atas dia. Dia kaya, mengikut pendapat orang kata tak boleh itulah. Kena mahram itu syarat. Seperti mana syarat? Kena ada piti, perjalanan tu aman ke apa. Itu syarat. Hak ni pun termasuk dalam syarat. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak syarat, waktu tidak syarat, syaratnya apa dia? Iaitu aman. Bila aman, tak ada mahram pun pergi dengan beberapa orang perempuan yang baik-baik, yang dipercayai, boleh. Sudah wajib dah atas dia. Bila dia ada meeting, perjalanan pun boleh, ada kenderaan ke apa, tak ada mahram saja, tak ada. Orang yang haram kahwin dengan dia saja tak ada. Waktu tak ada ayah kau, tak ada adik-beradik kau. Dari segi haji ni sudah wajib ke atas dia. Bermakna dia kena pergi. Dalam masalah ni berbeza-beza pendapat ulama. Kalau kita tengok kita Bada'i'us Sana'i', kitab fiqh Hanafi karangan Al-Kasani, tentang syarat-syarat fardu haji ni, wajib haji ni, kena pergi haji. Dia kata berkait dengan perempuan, termasuk dalam syarat ni ada dua, berkait dengan perempuan, lebih daripada lelaki lah. Yang pertamanya, dia kena ada bersamanya suaminya atau mahram. Jika tidak ada, tidak wajib haji ke atasnya. Dan ini mengikut mazhab kita. Mazhab kita ni mazhab Hanafi lah maksudnya. Mengikut Syafi'i rahimahullah, hadza laysa bi syartin. Ini bukan syarat, tak termasuk dalam syarat. Dan sudah wajib dah dia ni pergi haji walaupun tak ada syarat. Dia kata sudah wajib dah dia kena pergi haji walaupun tidak ada suami, tidak ada mahram, asalkan sudah ada beberapa orang perempuan yang thiqah bersama-samanya. Ini yang disebutkan oleh Syafi'i dengan jelas. Sebab apa? Dia berpegang dengan zahir firman Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Khitab an-nas, situ kata dia, wajib atas manusia, orang. Ini merangkumi orang-orang lelaki dan perempuan tanpa khilaf. An-nas bila ada kemampuan untuk pergi, itu saja. Bila dia ada bekal, ada kenderaan, perempuan itu sudah dikira mampu untuk pergi ke Mekah. Dan kalau ada bersama perempuan-perempuan yang dipercayai, yang kira aman lah dia tu, maka wajiblah haji. Dia kena tunaikan fardu haji. Orang-orang mazhab Hanafi ni pegang dengan hadis Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, iaitu baginda bersabda, ketahuilah, tidak boleh seseorang perempuan itu mengerjakan haji melainkan ada bersamanya mahram. Dan riwayat daripada Nabi SAW lagi, katanya, tidak boleh seseorang perempuan itu bermusafir dalam perjalanan selama 3 hari melainkan ada bersamanya mahram ataupun suaminya. Sebab kalau tidak ada suami ataupun mahramnya, tidak dikira dia tu dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, kecuali kalau ada yang melindunginya. Sekarang ni tidak ada yang melindungi, sebab itulah bagi dia tidak wajib dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i luas masalah ni. Hak tadi hak sebut nas daripada Syafi'i, kalau beberapa orang perempuan yang dipercayai ramah, tak apa tu, tidak mahram, tak ada mahram lelaki pun tak apa. Tetapi kalau ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pula lagi luas perginya. Antaranya yang disebutkan, iaitu yang disebutkan dalam Muhadzab, begitu juga dalam Syarah Muhadzab Majmu' Imam Nawawi itu dia sebut, dan Imam Nawawi mengatakan hak tu sahih tu. Dalam satu pendapat cukup dah kalau seorang perempuan itu dia pergi dengan seorang perempuan yang lain yang dipercayai, pergi dua. Seseorang perempuan itu boleh berjalan seorang pun jika perjalanan itu aman, seorang pun dia boleh. Itu dalam fiqh Syafi'i. Dia pergi lebih jauh. Ini masalah haji. Kalau masalah hak lain-lain, perjalanan lain, gitu juga. Kalau kita mengambil kira haji, safar untuk haji atau safar untuk lain itu serupa, maka orang-orang yang mengharuskan perempuan pergi haji jauh walaupun tidak ada mahram, dalam keadaan aman jalan, banyak hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada orang yang pergi mengadu hal kepada Nabi SAW tentang susah perjalanan, tidak aman, tengah-tengah jalan peropok mari. Nabi SAW pun kata ke Adi, dia kata, kamu biasa pergi ke Hira? Adi kata, tak aja pergi tapi biasa dengar lah. Hira ni jauh kedudukannya daripada Mekah, dekat dengan Kufah di Iraq. Dalam tu Nabi SAW pun kata,
Kalau kamu umur panjang, kamu akan dapat lihat seorang perempuan naik untuk pakai segedup yang tidak bertudung daripada Hira. Seorang-seorang yang berjalan pergi ke tawaf di Kaabah ni, kata dia. Yang ni buat haji ke ataupun umrah ke, tak caralah. Tapi daripada sana mari seorang-seorang, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini menunjukkan Nabi SAW membayangkan ada suatu hari nanti boleh. Hak sebenarnya hak dia kata 3 hari, 2 hari, sehari semalam tak boleh kecuali dengan mahram itu dalam keadaan ada kebimbangan, akan diganggu perempuan. Tapi kalau dalam keadaan aman, pada umumnya aman, jarang berlaku hak tak boleh. Pada umumnya aman, maka boleh. Ni hak kata sehari 2 hari ke apa ni dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan aman, sejam tu mari. Itu bukan sehari perjalanan, lama perjalanan. Itu menunjukkan boleh. Bila buat kerja haji boleh, hak lain pun boleh juga, asalkan aman. Dan hak aman ni dia sebut tidak semesti zaman dia. Semasa dia ada tidak lagi lagu, tapi akan ada. Kemudiannya Adi bin Hatim dia kata memang berlaku sungguh. Dia pun ingat hak Nabi kata berlaku sungguh. Menunjukkan khalifah selepas tu pun tidak larang. Kalaulah benda dia tak boleh, mesti dia larang. Dia mau nak larang lagu mananya? Dan bukan Nabi SAW kata dah lagu ni. Jadi maksudnya aman tu hak sebenar. Kalau sekarang ni kita kata nak pergi Kuala Lumpur, kena kepit dengan mahram semua, susah juga. Nak pergi kerja aja kita kata kerja pun jauh juga kerja, mesti kena mahram semua, susah. Kita kena tengok aman secara baik. Dan aman ni tidak semesti negara Islam. Boleh jadi negara Islam, hak umat Islam, orang panggil Islam, tidak lebih aman daripada negara kami. Hak maksudnya aman. Bila aman tak apa, itu perbezaan pendapat. Tapi ada yang pegang dengan zahir dia. Tapi kalau pegang dengan zahir kan, nampak banyak tak serupa tu hak mana saya nak pegang. Dalam mazhab Hanafi dia terjehkan hak 3 hari, hak 3 hari. Jadi hak lain dia tak pakai. Sedangkan hadisnya sahih juga. Lagu mana? Kecuali lah kalau kita kata hak ni sebenarnya Nabi SAW nak jaga keselamatan orang perempuan. Nak suruh orang lelaki ni bagi perhatian. Hak maksud sebenarnya apa dia? Iaitu nak aman, sejahtera. Pergi boleh balik dengan baik, dengan tak ada pergangguan. Hak tu, hak maksud. Barulah kita nampak lega. Kalau tidak kan macam-macam lah timbul prasangka. Dia balik perempuan pula. Macam-macam lah. Dia kata Islam ni ajar orang lelaki supaya tidak percaya, pandangan buruk terhadap perempuan. Macam perempuan ni jahat sok balik perempuan. Padahal kalau nak kira nak jahat orang lelaki pun boleh. Jadi apa maksudnya? Dia pandangan gitulah. Setengah-setengah pula kata orang lelaki ni pula. Dia kata Nabi SAW kata begini ni, dia nak cerita dia tak boleh percaya lah kepada orang perempuan ni. Hati dia tu boleh berubah macam-macam. Jadi prasangka timbul benda-benda yang seumpama itu. Sebenarnya tidak sepatut gitu. Kalau lah orang perempuan tadi dia perhati molek hadis-hadis ni, dia nampak kelebihan Islam. Islam ni nak suruh orang lelaki dijaga, ambil berat tentang perempuan. Bukan nak suruh cemburu buta, tak tentu pasal. Skor buruk. Tidak. Itu kepada perempuan tu kalau dia fikir molek, sebenarnya itu maksud hadis. Sebab tu jangan tengok sah hadis, kena tengok banyak. Bila kita tengok banyak, kita nampak maksud Nabi SAW nak hak daripada Hira. Dalam riwayat yang lain dia sebut daripada Sana'a, Yaman, daripada Yaman. Jauh tu, sebulan perjalanan kalau zaman itu. Boleh pun. Yang boleh tu apa sebab? Sebab dia tidak takut gapo-gapo kecuali kepada Allah. Dan kita tak boleh kata hak ni khusus dengan negara Islam dak. Ada kalanya negara Islam lebih bahaya lagi, lebih terancam lagi orang perempuan daripada negara bukan Islam. Kalau kita tengok kenyataan ada kala. Dengan sebab itu ini semua bergantung kepada keadaan. Tak boleh kita ikat dengan hak dia ni. Tak kena lagu tu. Jadi menyusah. Hak susahnya apa dia? Orang lelaki juga. Lepas tu kan segala benda je kait dengan kita. Kena sama. Tak nak gapo-gapo pun kena pergi juga. Pasal apa nak pegang dengan zahir? Padahalnya tidak begitu. Dalam Islam dia tidak buat peraturan untuk menyusah kita. Tak ada. Melainkan adalah maksud untuk kebaikan. Kalau untuk menyusah memang tak. Itulah maksud hadis ni. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab lama kan dia sebut begitu-gitu je. Hak banyak tekannya tak boleh pegang zahir. Tapi kalau kita tengok pendapat ulama-ulama Islam hak baru, macam kita tengok fiqh sunnah misalnya Syed Sabiq yang dianggap oleh setengah ulama kemudian ni, kalaulah orang kemudian ni layak, antara yang layak mujtahid, itu salah seorang. Dia sebut lagu tu. Tapi dalam kitab-kitab dulu pun kalau kita tengok ada dah sebut. Semuanya orang tak perhati. Riwayat Karabisi ke apa tu, dan Muhadzab Syekh Shirazi kata sahih. Itulah yang sahih. Iaitu tidak kait. Jarak tu tidak dimaksudkan sebenarnya. Yang dimaksudkan sebenarnya ialah aman perjalanan. Sudah sebut dah. Tapi orang tak beri perhatian sangat. Dengan sebab tu lama-lama tu ikut zahir tu kan dah. Dia jadi ketat sangat. Jadi perempuan ni terkongkong. Jadi asalnya tidak begitu.
riwayat daripada Abi Hurairah, cuma sanad dia tu berbeza. Ada yang menyebutkan Sa'id bin Abi Sa'id daripada Abi Hurairah. Abdullah bin Maslamah dan Nufaili meriwayatkan daripada Malik lagu itulah. Tapi Hasan bin Ali dalam riwayat dia meriwayatkan Sa'id bin Abi Sa'id meriwayatkan daripada ayahnya. Ayahnya tu ambil daripada Abi Hurairah. Tu beza. Kedua-duanya sahih, boleh belaka. Kedua-duanya boleh. Yang ni riwayat Hasan itu serupa dengan riwayat mula-mula ni, Laith bin Sa'ad. Kita baca tadi. Laith bin Sa'ad mengambil daripada Sa'id bin Abi Sa'id daripada ayahnya. Ada sebut ayahnya. Di antara Sa'id tu dengan Abi Hurairah ada sebut ayah. Dalam riwayat Abdullah bin Maslamah dan Nufaili tak ada sebut ayah. Ini boleh berlaku. Sebab apa? Sa'id tu dia dah juga dengan Abu Hurairah. Ayah dia tu, Abu Sa'id tu, dah juga dengan Abu Hurairah. Kira-kiranya Sa'id mula-mula melalui ayah dia ambil daripada Abu Hurairah riwayat, lepas tu dia dengar sendiri daripada Abu Hurairah, dia meriwayatkan daripada Abu Hurairah secara langsung pula. Perkara yang seumpama ini boleh berlaku, terutama kepada orang yang semasa lah, sezaman, boleh berlaku. Dan Imam Abu Daud nak cerita di sini makna dia tu sama, bermakna lafaz dia tu tidak semestinya sama, maksud dia tu sama. Lepas tu dia mari pula riwayat daripada Sa'id bin Abi Sa'id daripada Abi Hurairah. Hak ni tu daripada Abi Hurairah. Dalam ni dia sebut barid, satu barid, bukan 3 hari ke apa, satu barid. Dan hak lain-lain selepas tu lebih kurang tak adil lah, lebih kurang tak adil lah, maksudnya gitulah. Dan dua yang akhir dia sebut, kecuali bersamanya ada ayahnya, saudaranya, suaminya, dia nak secara terperinci sebelum pada ni mahram. Siapakah yang dimaksudkan dengan mahram? Orang yang haram kahwin. Inilah orang-orangnya, antaranya ayahnya, suaminya tu memanglah nikah dengan dia, saudaranya, anak lelakinya. Hak lain-lain hak mana? Yang haram berkahwin dengannya haram muabbad, haram buat selama-lama, bukan haram sementara. Kalau macam abang ipar tu haram sementara. Sementara dia menikah dengan kakak seseorang perempuan tu, kalau kakak perempuan tu mati, dia boleh nikah dengan tu. Itu tidak haram muabbad. Hak tu tak termasuk. Hak ni maksudnya hak haram selama-lama. Sama ada secara nasab, keturunan, adik-beradik ke, ataupun secara musaharah, secara persemendaan, perhubungan perkahwinan, tua ke, misalnya, atau secara susuan dengan sebab menyusu. Jadi haram buat selama-lama. Itu boleh. Dan hadis yang terakhir dia sebut Ibnu Umar gendong maula. Maula ni hamba perempuan. Hamba perempuan tu kan seperti isteri seseorang. Seseorang tu boleh bersetubuh dengannya, boleh. Walaupun tidak nikah pun itu termasuk dalam penjaganya, walinya.